Aku try umpan ni. Okey geng. Aha. Dapat lagi geng. Dia kalau time ayam tu naik, lepas tu dia turun macam tu, boleh nampak mata dia. Ada lagi geng. Tu remis. Remis pun ambil lah. Tapi remis ni malas aku. Dia kena rebus lagi, banyak pasir je. Kalau lokan ni, apa ni, dalus, kita rendam je, dah boleh masak dah. Hihi. Ada lagi geng. Ada lagi geng. Dia ayam ni naik, turun. Ha tu. Geng, ni lagi geng. No, tu ada lagi. Banyak ni. Dia lagi geng. Sebelah depan ni banyak je. Tadi aku pergi sampai belakang sana. Belakang sana ada kurang. Tapi kalau ada, dia besar tu. Nah, tengok hasil. Syukur geng. Ni hasil cari apa? Lukan sambil-sampai sambil-sambil santai tunggu joran tu. Kita cari ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ekor ni. Bolehlah tumis dengan apa? Dengan sayur. Boleh dah buat lauk. Okey. Tips sambil mancing di pantai, boleh cari ni. Nanti sekejap aku nak cari lagi. Tambah lagi. Atau ada lagi. Okey geng. Okey geng, dia timbul-timbul je. Kecil lah. Senang je. Sambil kita tunggu pancing, kita jalan-jalan. Apa? Tadi sebelah depan sangat banyak ni. Kecil. Oh tu nampak. Timbul-timbul je kan.
Hmm. Pelik eh. Aku pun baru kemarin, baru hari ni lah kira tahu benda ni. Rupanya aku selalu nampak ni, dia ada ekor-ekor ni, tapi aku tak korek betul-betul. Rupanya dia je. Tu bukan, ni tulang je. So aku makan. Cara guna batu saur, kita bagi naik. Pasang umpan ni. Okey. Aku pun sebenarnya tak apa tahu pakai umpan tu. Tak dalam je. Kalau aku pergi redah sikit. Ayam baru nak naik. Ombak kacau. Bismillah. Harap dia tak lucu. Okay. Tadi ada 2 kali ke aku dah pakai umpan ni. Sekejap dia kena makan ni. Gila je kan. Umpan semula jadi dari tempat ni juga. Selalunya macam tu lah. Kalau umpan yang kita cari dari tempat ni juga balik, selalunya memang gila. Okey, nanti ada strike aku update dia. Oh tu, dia timbul lagi sendiri lah. Oh, ni yang umpan aku nak cari lagi. Dapat. Usok tu. Ni. Dua ekor. Nak cari dia. Aku pun baru belajar. Tapi nampak je ekor dia naik-naik atas tu. Dia lah tu. Ni aku nak cari sebenarnya. Dia gigit. Kaki dia ada sepit macam ketap. Aduh. Nampak macam ni je. Dia penuh ni. Dia satu kumpulan dia gini. Satu. Dua. Tengok. Tu naik sendiri. Mana mata dia tu. Itu. Oh, tu ni. Cik. Dari sini banyak lagi. Oh, tu besar. No.
Mana? Loh. Remis juga. Keringat kan. Lokan. Ini lagi. Kuat benda ni. Dia lagi. Remis saja, geng. Jadi satu isi dia kecil sikit je. Kalau lokan tu, kalau besar macam tu, isi dia besar lah. Nek-nek contoh dia. Tu. Tu. Sini lagi. Oh, tu lagi sana. Ya, sambil-sambil jalan je. Tu joran aku. Okey lah, geng. Itu je aku nak kongsi pertualangan apa ni? Pertualangan di pantai je. Pertualangan di pantai. Tengok. Ada remis. Aku kongsi cara cari remis dan cari lokan. Okey, semoga bermanfaat video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Oh tu, tengok dia timbul-timbul je. Tu. Tinggal ambil je. Ni je. Lagi ombak tu kuat, lagilah senang cari. Okey, geng. Aku nak tunggu joran aku ni. Mana tahu. Tengok no, tu. Dia naik je, geng. Ni je, ni sekok. Ni umpan ni. Lagi patah kaki dia ni. Ikan pun takut nak makan. Ada duri-duri dia. Sorry, geng. Maaf. Maaf ya. Aku nak buat umpan dah. Nanti aku pun nak study ni macam mana lagi cara apa ni, cara nak guna dia ni. Okey, tak situ dulu. Memang gila, geng, umpan ni. Asyik-asyik habis je. Tak tahu kenapa makan. Aku tak tahu lah. Cara sangkut itu ngam kan. Siapa yang tahu boleh komen. Betul ke tak cara aku sangkut umpan ni? Malah aku nak umpan kuat-kuat je. Nak sentak dia kuat-kuat. Takut umpan tu tercabut. So aku tak ada getah elastik buat ikat umpan. Lama-lama mau dikon stok gitu ni. Entah apa.
Salah. Okey kawan-kawan, aku nak balik dah. No. Aku punya memory card pun dah nak habis. Bateri pun setengah-setengah. Tengok je, syok. Santai-santai duduk sini. Okay, inilah Sumpan. Aku rasa macam, tak tahulah. Tengoklah kalau ada strike nanti aku update. Okay. Tengoklah nanti video yang akan datang. Aku main surfcast lagi kah, ataupun kalau teduh ombak di spot aku tu, spot berbatu tu, aku main di sana. Sekarang ni ngam main surfcast ayam lawa geng, tapi itulah rezeki tak ada, apa nak buat. Ayam pari ni. Okay lagi. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.